Tuan-tuan, saya dah cover cerita tentang Palestin ni dah 10 tahun. Keadaan yang paling menyayat hati adalah apabila saya menulis berita mengenai macam mana cara pasukan perubatan di Gaza mengutip cebisan-cebisan jenazah rakyat Palestin yang syahid di bom. Ada keadaan yang mereka kutip dalam bentuk yang tak sempurna. Ada tangan tempat lain, badan tempat lain. Ada kepala tempat lain, kaki tempat lain. Ada badan cukup tapi kaki tak tahu ke mana, mungkin dah hancur. Tangan mungkin dah hancur. Jadi apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat tidak lain adalah usaha untuk memberikan bantuan yang terbaik, khususnya dalam perubatan. Mungkin kalau kita tak dapat bagi banyak, mungkin bagi sikit. Percayalah, satu sumbangan anda, satu biji ubat untuk menahan kesakitan anak-anak di Gaza yang pada hari ini menahan kesakitan kerana tiada ubat-ubatan yang dapat membantu badan mereka untuk mengurangkan kesakitan. Jadi bersama-sama Wira Palestin menjayakan kempen The Rightful Gift, hadiah kehidupan untuk rakyat Gaza. Moga-moga bantuan yang kita berikan pada hari ini dapat mengurangkan sedikit kesakitan yang dialami oleh rakyat Gaza supaya mereka terus bertahan dalam mempertahankan tanah air mereka sendiri dan seterusnya mempertahankan Palestin dan Masjidil Aqsa. Boleh ke boleh? Mestilah boleh. Jom kita menyumbang dalam kempen The Rightful Gift, hadiah kehidupan.